Guys, saya nak casting ni guys. Nak test root ni. Okay guys, apa yang saya nak cakap, kamu tengok vlog ni lepas ni, saya pun macam tak percaya. Saya tengok dia cakap kalau nak tengok sikang merah lah kan. Ni dia orang dah dapat masuk jala kan. Jadi saya pun tengok. Saya rasa kemungkinan sikang oranye yang kita dapat tu, itulah sikang merah. Sebab kemungkinan dia sebabkan pasir kan. Sana Ulu Kelawang tu pasir dia kemerahan sikit. Kalau Kelawang ni dia macam oranye kuning sikit. Dia rasanya macam tu guys. Sebab dia meniru kan warna pasir tu. Guys, apa yang saya nak cakap, kamu tengok ni, bunga durian. Sekarang ni durian dah berbunga balik. Baru lepas habis musim, samalah juga macam sikang. Saya pun macam tak percaya. Dia orang cakap sikang dah mudik. Buat ni dah musim sikang balik lah. Jadi saya pun biar benar cakap kan. Itu saya ambil pancing, saya pergi tengok. Betul guys, sikang mudik. Bermakna guys, yang sikang kita main itu yang fasa kedua guys, musim itu, buatnya dah habis. Ini fasa ketiga. Saya pun macam tak percayalah. Jadi saya tanya perikanan, kenapa lah sikang boleh kerap sangat mudik? Buatnya dia mudik tu nak bertelur lah. Jadi orang perikanan cakap, sikang ni sama juga macam tengas yang kau beritahu itu kat vlog kan. Sikang ni, dia kata, dia telur dia ada peringkat dia. Ada peringkat matang, kurang matang kan. Betul yang tak menjadi kan. Jadi dia kerap bertelur. Dia boleh kerap bertelur dalam setahun tu. Mengikut keadaan persekitaran, cuaca, musim buah hutan atau yang sebagainya yang persekitaran tu air naik dalam ataupun makanan banyak. Jadi dia boleh kerap bertelur dalam setahun, tapi untuk dia menjadi telur tu kadang-kadang susah. Kalau hidup tu tak banyak kan anak dia kan. Jadi sikang ni sama macam tengah, dia bukan per tahun dia punya musim dia. Buatnya dalam setahun tu boleh 2, 3 kan, bergantung kepada cuaca ataupun ni. Jadi guys, macam itulah saya nak main-main guys casting test root ni. Jadi kamu tengok ni vlog ni, buatnya saya pun tak tahu nak cakap lah. Kemungkinan saya rasa memang musim sikang betul. Kamu tengok strike dia banyak kan. Nak kata banyak tu tak lah, tapi kamu tengok lah. Tu saya nak naik kasar-kasar. Ya, saya nak main dulu casting sini. Kamu tengok vlog ni. Buatnya saya bukan main kat sini sikang tu. Sungai yang berbeza. Okay, kamu tengok video ni. Strike guys. Strike guys. Oh. Single hook ni. Jarak TV pun. Main drag sikit. Tengok. Masuk dalam jalur sepupu saya. Pipi dia macam ni. Ada bintik-bintik macam ni kan. Pipi dia. Lepas tu, bawah dia ni, bawah perut dia ni oranye. Tapi yang kat sana merah. Gila dia ni. Ini yang paling gila. Ini yang paling gila ni. Sikang ni. Guys, ada jeram guys. Jeram di tengah bandar, di tengah pekan. Strike. Sebarang apa sikang? Wih, 2 ekor, 3 ekor. Ya Allah. 3 ekor. Ya dikamsah. Tak kena. Apa tu? Tak kena. Kena pun kau. Kau main-main Guys, kenapa saya cakap dengan kamu jangan seluruh karawan, kamu terus buat aksi, buatnya lajukan karawan. Sebab apa? Sikang ni, kata ni umpan kamu kan, dia sambar tak kena, dia akan sambar lagi, sambar tak kena kan. Dia ada samaran terakhir dia relax daripada jauh, dia biar umpan tu cukup jauh,
dia akan speed, pop, dia akan sambar. Tengok. Strike lagi. Hey, angkecek. Guys, angkecek 3 ekor. Angkecek. Guys. Alah. Ibu awak mana? Awak jaga motor saya. Nanti saya bagi upah kalau lah saya masuk lagi sini. Tapi awak jaga motor saya tau. Alah. Si baik aku tak boleh pegang kau. Boleh pegang kau pun kering. Tapi analah tahu. Tadi komandan sungai tu basah-basah hidung kau. Kau jaga motor aku. Kau jaga motor aku sini tau. Kau jangan ikut aku. Aku lagi mancing. Kau jangan ikut aku. Wih, aku dari sini. Hai, pagah dia. Kau jangan ikut aku lah, Dok. Kau jangan ikut aku. Aku nak masuk dalam sungai. Berguling-guling. Apalah kau buat sini ramai-ramai di ekor. Jangan. Orang kecil ni. Kau tak boleh ikut. Ni sungai ni. Kau makan burung. Mantai kau lah. Kau punya dia. Kau jangan ikut aku. Oi. Parah. Kau jatuh kan? Aku tak boleh pegang kau. Kau jatuh kan? Kau jangan ikut aku. Parah dia. Parah. Parah. Jangan. Kau jangan ikut. Ni danger ni. Kau jangan main. Kau jatuh kan? Kau dari situ. Kau dari situ. Kau jatuh kan? Parah betul lah. Ini boleh mendatangkan. Kau duduklah situ. Guys, saya kan dengan Syahrizal Razali Active Fishing Trip guys. Saya tengok tadi belah atas ada jejak orang. Saya cuba tengok. Kalau ada jejak orang juga kat situ, kita gerak lah. Cik Rosy. Air cukup cantik guys. Okay, datang kamu tengok kat deskripsi saya nak main top water guys. Baling dulu tengok. Saya tengok dulu ada jejak orang ke tak. Sekarang ni payah lah guys. Kita nak. Ni hari tu saya ni nak terkelicik ni. Tak tahu lah. Jomlah kita tengok lagi. Guys, saya cuba nak cari sikang yang kasar-kasar sikit ataupun sebarau kan. Jadi saya terus tuju lokasi yang power-power sikit lah, yang dalam-dalam sikit kan. Lepas tu saya cuba buat balingan sejauh-jauh lah yang boleh kan. Agak ada samarannya. Jom kita tengok. Ni tempat sikang ni guys. Nak ikan banyak ni. Ada ikan. Takut orang baru lalu ya. Nampak kesan bawah macam bul pakai kecai. Ada sikang. Bukan sebarau tu sikang. Strike guys. Single hook ni. Jarak 3000. Main drag sikit.
Yang ambil tadi mula tu kecil. Yang ni kena ni besar. Oh. Baik. Kita yang bagi dia meloncat. Dia macam kelisa. Kelisa, tarpun kan. Bulan. Boleh tahan. Guys, ada orang minta ikan guys, dia nak beli orang Seremban kan. Ikan sungai lah, tapi yang ni sikang kita tak ambil lah. Mana saya akan ambil sebarau, tengah sekelah. Kalau dapat, saya cuba perut, buang dia punya perut, buat nah, simpan baik-baik dalam tais, dah cukup, kita kontak dia ataupun call kan. Tapi ni sikang, saya tengok kalau kasar boleh ambil. Kalau dia nak asal, nak makan. Tapi ni rasa kecil ni, anak lah. Ya, kita view je, lepas tu kita gerak ke bawah. Yes. Ni. Saya dah tengok sikang Ulu Kelawang tu yang diorang panggil sikang merah tu kan. Saya rasa lah, saya punya pendapat, saya dah tengok sikang tu masuk dalam jalur sepupu saya. Saya tengok sikang tu, saya rasa lah, ini pendapat saya lah, saya rasa sikang tu jenis sikang oren. Tapi dekat Ulu Kelawang, dia jenis dia sungai dicetek. Sungai dicetek, lagi cetek pada ni. Lepas tu lah pasir dia merah. Saya rasa. Jadi sikang tu dia nak selamat agaknya lah. Dia nak selamat, dia ngikut dah rupa pasir tu warna merah sikit. Tapi bentuk dia, saiz dia saya tengok, pipi dia macam sikang oren macam ni. Lepas tu pula dia orang cakap, kadang-kadang dia sekali banyak Zal kata dia. Kadang-kadang langsung tak ada kat satu tompek tu kata dia kan. Saya rasa tu lah dia, sikang oren ni mudik, dia nak bertelur saya rasa. Ni guys, saya rasa ni, sebab saya tengok macam ni. Korang tengok Okay, saya tengok masuk dalam jalur sepupu saya. Pipi dia macam ni, ada bintik-bintik macam ni kan, pipi dia. Lepas tu bawah dia ni, bawah perut dia ni oren. Tapi yang kat sana merah. Yang kat sana merah, yang ni oren. Saya rasa kemungkinan pasir sini macam kuning oren sikit. Pasir kat Ulu Kelawang tu merah. Jadi dia ngikut warna pasir. Ni nampak, dia kata dia oren lah kan. Saya rasa kemungkinan lah macam ni. Ni lah dia, agaknya lah yang kat Ulu Kelawang tu. Tapi saya tak pasti lah. Okay, kita lepas guys. Nanti orang boleh casting lagi. Strap pertama kita makan top water. Memang nak membiak ni. Nak musim lah, menggigil. Okay. Guys, saya punya alatan ni saya pakai CQ PFS XG 2023 punya kan. Tu saya pakai mainline 8LB Proberos 4 kali sulam. Lepas tu root saya pakai root Orca Fuji. Memang saya pakai root ni keras guys. Nak main ni, saya ingat saya nak main top water lah, tak nak main umpan-umpan bawah apa semua kan. Korang tengok, saya pakai single hook. Saya nak cuba. Saya dah lama tak pakai single hook ni, Mustad Kaiju. Ni nombor 4. Nombor 4 ke nombor 6? Nombor 6 rasanya. Okay, jom kita tengok guys. Guys, jangan pun like, comment, subscribe saya channel guys. Guys, kita turun ke bawah. Dah lewat petang. Sekejap guys, saya cuba sekejap ni. Alah, sangkut. Sangkut kuat lah tu. Come on lah. Habis guys. Sangkut guys, tempat ni tempat. Oh, nampak tu guys. Sayangnya guys. Sangkut tadi sini. Budak mesyok guys. Ini ada sikang kasar. Kita dah dekat ni. Tak boleh nak buat apa. Nampak? Ada.
Sik lah. Tak kena. Ya Allah, besar-besar. Besar-besar. Ui, nampak tu guys. Tak kena guys. Ada ikan besar. Jangan. Kita dah terlalu dekat ni. Unggar. Oh, tempat cantik ni guys. Oh, ada ikan besar. Boleh tahan. Ada. Tempat cantik ni. Boleh tahan weh. Kerek. Single hook. Highlight tu. Kalau triple hook kena segabit ni. Lucu. Sayang. Lucu tu. Wah, gitu. Oh, gila dia ni. Ini yang paling gila. Ini yang paling gila ni. Sikang ni. Apa hal ni sikang ke sebarau ni? Anak sikang oren lagi. Ni lagi kecil. Guys, anak sikang oren lagi kecil. Lagi kecil pada tadi. 2 jari je. Anak sikang oren. Guys, saya pakai single hook sebab air ni air laju. Jadi kalau pakai triple hook, macam mana cakap dia kena. Dia mudah rabit. Single hook ni apa? Susah sikit lah. Anak sikang oren. Okay. Oh, sekejap guys. Saya lepas. Kena bawah mata dia tapi tak apa. Tak kena biji mata. Sikit je. Kena bawah mata. Bukan kena biji mata. Strike kedua kita. Anak sikang oren. Tipi. Baru nak oren. Okey, alhamdulillah. Lepas sini lah. Biar dia naik atas. Guna kamu jangan terus lepas dulu. Lihat dulu. Kalau kamu dapat tadi, kamu terus lepas susah. Apa dia terkejut. Boleh mati. Biar anak ikan banyak dia ngejukan tu. Guys, ada jeram guys. Jeram di tengah bandar, di tengah pekan. Guys, tak boleh nak minta water sungai dia dah berjeram dah. Sampai bawah semua jeram. Belah sini jeram, sana jeram. Air laju. Main crank boleh lah ataupun inline spinner ataupun sinking kan. Saya nak minta water kan. Guys, warna nanti adik kat kamu baru 3 strike Kita kemungkinan kita masuk belah atas sikit. Ataupun kita pergi belah bawah ni ke tengok macam mana. Tapi bukan yang sungai berjeram je ni. Saya kalau nak main sungai berjeram ni main tengas kan.
tengah ke kelah kan. Tapi kalau sikang ni main berjeram ni tak syok lah. Kalau saya kalau boleh nak pakai top water. Umpan kering tak nak lah main sikang kan. Kita nak tengok dia sambar tu yang syok kan. Meledak kan walaupun kecil kan. Guys, nanti apa pasal adik, saya masuk lagi sekali guys. Okay, kita masuk belah atas sikit ataupun belah bawah ni. Bawah ni kita akan langkau lokasi ni, berjeram ni. Ni nak pergi dah lewat petang pula. Nanti kita masuk lagi sekali. Guys, sikang di mana-mana guys. Saya dengar hati macam ada orang kat atas. Ni saya tengok sikang. Banyak guys. Rugi guys, kamu tak casting guys. Saya saja tengok air. Saya ingat nak turun belah atas. Tapi ni banyak menangkap pula sikang. Lepas tu sini tadi sampai atas pasir tu dia kejar anak ikan. Cuba sini sekejap. Alang-alang pancing dah siap kan. Ada orang kat atas tu. Ni bagus guys. Siapa punya kebun ni, itu kita masuk kan. Semak ni ular bersih yang boleh parking motor. Ini baru saya mengaku ni. Ini kebun kawan saya guys. Bersih lah. Hebat lah. Kebun Melayu. Okay, jom kita casting. Alang-alang yang pancing dah siap kan. Guys, nak kata baru tak baru lah. Kita ada masuk lah sini gitu. Kita main sikang full kan. Hari pertama kan. Hari pertama box 2 tertinggal. Tu besok itu kita masuk sini. Tengok hari ni kan. Ya Allah, dah makan dah. Nampak eh? Pakai jadang. Saya nampak tadi daripada atas. Dia angkat anak ikan. Ni kalau kau pakai inline spinner guys, ataupun sinking. Syok guys. Tempat ni bagus ni. Banyak ikan ni. Tak tahu dia nak makan ke tak umpan kita ni. Ketik demo banyak menyampah tu aku. Ketik aku. Banyak ketik demo. Tak kena. Banyak ikan sini guys. Ikan apa tu guys? Saya pun tak tahu. Ni ikan sini. Tu. Sikang tu sebarau. Tak dekat guys. Motor ni halus sangat ke?
Guys, ikan banyak ais main situ. Kan kita repeat. Kita tengok sini. Syuk tak kena tiada ni. Strike. Marah apa sih, Kang? Ui, 2 ekor, 3 ekor. Ya Allah. 3 ekor. 3 ekor. Dia makan cicadah tu punya kepak. Guys, angkat Bismillahirrahmanirrahim. Wih, besar guys, ikan silver guys. Wah. Kalau korek ni guys, boleh makan 6 orang, 7 orang. Okay, kita berada di musim sikang. Semalam kita strike 3 dalam masa sekejap. Hari ni kita main lagi, top water lagi. Dan strike sikang silver. Okay, tak boleh lama. Ni dah nak saiz induk ni. Lama. Okay, makan cicadah, kita lepas. Okay. Weh, sabar. Nampak? Dia macam tu kan. Dia terangsang waktu macam dia nak membiak. Yes. Saya kena cepat ni. Besar ni guys. Kita kamu casting dia guys. Namanya Ica sikang silver. Besar. Guys, kita tengok sini sekejap. Tak ada kan? Kita pergilah mana, atas ke bawah. Pakai pensel. Kita baling daripada jauh. Ni ada ikan besar ni dalam ni. Saya tak tahu ikan apa. Separau. Sangkut pula. Wah, nampak. Wah, nampak. Tak kena. Tak kena. Sikang. Alah, dah rebas. Tak kena. Guys, dah hujan pula guys. Ya, dikemsah. Tak kena. Ikan apa tu? Takkan tak kena. Kena pun kau. Kau main-main Kau main-main dengan orang top water. Ada tak yang ikut lagi? Tak ada guys, ekor ni. Guys, jatuh. Pasi-pasi.
Guys, berpasir-pasir dia. Guys, saya lepas berpasir ya. Ya. Saya cuba basuh. Masalah tu tempat tu cantik sebenarnya nak casting ni. Ini dah bebas. Okay, semalam 3. Tadi 1, 4. Ni 5. Sikang berpasir. Sikang berpasir. Ni yang jahat ni guys. Buaya ni yang jahat. Gigit dia. Dia ingat dia ada gigi. 3, yang keempat lah. Sikang silver je depan ni. Okay guys, kalau kamu main sikang ni kan, macam dia ada ambil, ada sambar, kamu baling kan top water, tapi tak kena. Kamu cepat-cepat tukar umpan dalam ataupun umpan sinking lah. Apa-apalah, inline spinner ke spooner. Biasa peratus kamu nak dapat akan tinggi lah. Cepat-cepat kamu tukar. Ataupun kalau sama-sama tak kena top water, kamu malas nak pakai sinking, kamu nak juga main top water kan, malas nak pakai umpan dalam, kamu tunggu sekejap, kamu pergi dalam jarak jauh sikit, kamu baling. Dia akan ambil balik sikang itulah. Tapi waktu musim lah, kalau macam hari biasa saya tak tahu. Waktu musim dia senang sikit, dia agresif. Ni pun tadi ada, sini ada seekor ke 2 ekor ambil. Situ ada seekor 2 ekor ambil. Tak kena kan. Bawah tu pun ada lagi. Kalau saya nak repeat, saya kena tunggu sekejap. Kalau nak pakai pensel ni, kena baling dari sini. Dari jauh sini. Tapi ni mungkin tak ada. Kita dah pergi dekat situ kan. Tak, tapi kamu tunggulah. InsyaAllah akan ada balik. Ni tadi ada seekor. Alah. Nampak? Nampak guys. Ada lagi. Ada lagi. Ni kalau saya pakai sinking ni, ataupun umpan dalam, boleh dapat ni. Tapi saya nak main top water kan. Guys, biasa kalau musim sikang, ni lah tempat dia. Tak tahu lain ni ada ke tak. Tak tahu lah kenapa dia suka tempat ni, tak tahu. Ini kita payah ni. Kita mudik. Umpan cepat sangat jatuh. Besar tu guys. Tu besar tu. Nampak? Dia suka tempat ni. Saya tak tahu kenapa. Oh, kita silap ni guys. Patutnya kita daripada atas. Oh ya Allah. Sepatutnya kita daripada atas. Saya tak tahu kenapa sikang suka sini. Daripada dulu lagi. Kalau musim dia di sini banyak berkumpul. Tunggu guys. Ni single hook ni. Kepada pakar-pakar sikang yang minta saya main sikang. Dia makan zip bait Vicky Dog. Ini berani lah sebab ni single hook. Hai. Okay. Zip bait Vicky Dog. Saya lepas ni. Ya. Mata mustad kayu guys. Nombor apa halus lah. Tak tahu lah nombor
8 lah rasanya. Nombor 8 kat sini. Okay guys, saya tak tahu lah strike ke berapa. Ikan kecil. Ni lah tempat dia ni. Guys, kalau sikang kamu pakai umpan apalah, sinking ke, inas spinner ke, spoon ke kan, nampak dia makan ataupun terasa dia makan, kamu jangan kendukan root macam kamu casting haruan kan, ataupun toman tu jangan kendu kan. Kamu buat lagi aksi, deg kan, ataupun lagi laju karau. Ni tuan-tuan ada yang besar ni guys. Ngok. Strike lagi. Ui. Guys, kamu jangan perlahan. Kamu jangan perlahan karawan, kamu terus. Nanti saya cerita dia. Biasa guys, musim sikang guys. Kalau kamu nak cek desa ni lah maksud dia. Kat Jelebu lah, kat tempat lain saya tak tahu. Anak sikang oren ni guys, kecil je. Anak sikang oren. Sekejap tengok pipi dia. Ada bintik lah. Ada bintik-bintik kecil je. Ni sirik dia baru nak oren. Anak sikang oren, nampak? Tak ada nak berupa silver. Alah. Guys. Seatbelt tak lepas. Ya. Single hook ni payah lepas dia. Sekejap ni ya, seatbelt ada tangguk ni. Terima kasih kepada yang sponsor tangguk ni, Fisherman. Sebab kamu saya mudah. Bagus. Kalau ada yang versi baru, bagi lagi. Fisherman Melaka guys. Sekejap mana punca dia? Oh sini. Sorry. Sikit je sebenarnya. Okay. Sekejap. Okay, ngam. Kita tarik tu bertentangan. Okay, anak sikang oren. Tak tahu strike berapa. Guys, kenapa saya cakap dengan kamu jangan slowkan karawan, kamu terus buat aksi, buatnya lajukan karawan. Sebab apa? Sikang ni, kata ni umpan kamu kan, dia sambar tak kena, dia akan sambar lagi, sambar tak kena kan. Dia ada samaran terakhir dia relax daripada jauh, dia biar umpan tu cukup jauh, dia akan speed pop, dia akan sambar. Sebabnya kamu jangan perlahankan karawan. Bila kamu perlahan karawan, dia tak boleh nak speed lah. Bila kamu laju kan, okey, dia biar umpan tu gerak ke atas, pop, dia tangkap. Sebab tu saya cakap, kamu jangan perlahankan karawan. Kalau ada rasa makan, ada rasa ambil, ada nampak ambil, terus buat aksi karau laju sikit. Dia akan ambil, insyaAllah akan kena. Alatan kita guys, saya pakai reel CQ BFS 23 kan. Mainline saya 8 LB, leader 20 LB, Rode Orca Fuji, Rode 26, tangguk dia Fisherman. Terima kasih Fisherman, bagus tangguk dia guys. Saya ingat saya nak gerak lu, saya tak tahu berapa strike guys, tapi memang mudah lah cek sikang waktu ni. Kalau kamu nak cek induk ataupun yang kasar, perlu masa yang orang cakap panjang sikit lah. Okay, saya nak gerak guys. Jumpa lagi kat video akan datang. Bye guys. Assalamualaikum.